owner bagi tahu bila dia buka switch kat bilik, dia macam ada bunyi letupan. So dia trip dekat sini. So kalau di sini dia trip, ada dua sebab. Yang pertama masalah overload, yang kedua masalah live ada touching dengan neutral. So kita tengoklah apa dia punya masalah. So dekat sini, ini satu skirt dengan dia sekali tak hidup. Yang kedua bilik ni, satu lampu, dua lampu, tiga lampu, empat lampu, lima lampu, enam lampu, tujuh lampu, tujuh, lapan, sembilan sekali dengan kipas. So dekat sini sekali dengan store tadi, sembilan. Ok, luluslah ST. Cumanya saya tak setuju. Dia buat satu switch kontrol ke tujuh lampu ni, 2, 4, 6, 7. Tak betul lah. Sepatutnya satu lampu maksimum pun 3, ataupun yang elok 2 saja. So kena asingkanlah di sini. Buat 4 switch ke ataupun 3 switch saja ke, or okey. Ini kita kena troubleshoot, kena pecah, bukan pecah lah, cabut lampu satu persatu, kita tengok apa masalah. Okey, terbaik. Alhamdulillah, kita dah check semua. Okay. So masalah berpunca daripada lampu ni. Lampu ni dah rosak dah. Okay. So masalah wiring tak ada masalah. Kita check lampu ni pun. Okay, no problem. So masalah dia adalah lampu rosak. Okay, ni lampu rosak tapi tak ada kesan. So kita susah lah nak trace mana lampu yang bermasalah. So kita cabut satu persatu. Bila kita cabut satu persatu, kita test satu persatu, alhamdulillah lah, lampu tu tak meletup, dia terus tak nyala. Sebab sebelum ni owner bagi tahu bila buka switch dia bunyi letupan kecil. So mungkin dia punya komponen dalam tu terputus. So kita akan tukar yang baru lah. Owner dah bagi yang baru. So kita dah jumpa masalah dia. Okay, kita tukar baru, sudah nyala. Okay, alhamdulillah. So masalah lampu saja. So jom kita settle lah. Terbaik.